Okey, jadi apa barang yang kita dapat? Pagi tadi kita ada cerita yang eBay Malaysia ada bagi kita beberapa hadiah untuk kita bagi dekat kita punya student. Barang-barang ni biasanya kita akan bagi dekat student yang dah dapat prestasi yang bagus. Dia kira best student lah daripada segi jualan. Jadi ni contoh produk lah. Kalau kita boleh nampak kat sini, dekat sikit. So ni barang dia, yang pertama adalah flyers. Flyers ni dapat dua saiz lah. Satu saiz besar, satu saiz kecil. Ni standard packaging. Yang tak tahu, standard packaging untuk seller Malaysia yang berniaga keluar negara, barang dia jual saiz lebih kurang macam ni je. Sizing sama ada besar macam ni ataupun double lah, dua daripada saiz ni. Kemudian kita ada dapat bag. Bag ni cantik, macam bag Christine Ng. Ada dua bag kita dapat. Kemudian kita dapat gift card. Gift card ni, bila kita dah berjaya buat sale, kita akan ada letak satu gift card. Ni contoh gift card daripada eBay lah. Kita akan letak nama kedai kita. Kita letak dekat kita punya parcel. Dalam parcel tu, bila kita dah dapat sale, untuk buyer boleh bagi positive feedback. Lepas tu, kita dapat botol. Botol ni pun ada logo eBay. Kita ada dapat buku. Buku ni adalah buku panduan macam mana kita nak business scale up untuk seller, edisi seller Malaysia punya. So dia akan cerita perjalanan lah, daripada segi marketing, daripada segi logistik, apa yang ada dekat Malaysia, apa semua contact information semua dia ada bagi dekat sini. Dan akhir sekali, ini adalah salah satu free gift yang eksklusif. Ni pun kita akan bawa, tapi tak semualah dapat. Kita akan bagi dekat student kita yang ada dekat USIM nanti, University Saint Islam Malaysia. 21 hari bulan ni kita akan ada buat kelas eBay kat sana untuk orang Bangi, Melaka, Negeri Sembilan boleh datang. Kalau kita zoom kat sini, kita buka, ini adalah hadiah untuk seller yang dah perform edisi Southeast Asia punya. eBay Malaysia ada keluarkan barang ni, tapi dia bagi hadiah ni kat kita. So ni dia, cantik lah. Kalau tengok kat sini, ni dia punya buku emblem besi, emblem besi. Kulit dia tu matte. Kalau tengok dia glossy sikit tu. So ni dia punya buku catatan dia. Belakang ni dia punya untuk bahagian sticky note. Kita akan bagi kat student benda-benda ni. Ada yang tanya, apa barang yang export overseas dapat daripada eBay Malaysia? Ni contoh dia lah. Kemudian kita ada ni sold tape. Dua ni sold tape. Sold tape yang macam ni lah, tapi dia bagi dua. Ni kalau awak bubble wrap, kemudian awak ikat awak punya parcel, tape dengan sold tape ni, dia eksklusif sikit. Kemudian kita akan ada dapat gift card. Ni gift card yang sama macam tadi. Dan kita akan ada dapat kita punya USB drive lah. Ini dalam kategori card punya. Kemudian akhir sekali adalah plug. Ni plug universal. Kalau travel, pergi conference untuk mana-mana seller, dia ada buat bagi benda ni sekali lah. Ni untuk UK, untuk bahagian Europe, ni untuk US, Australia. Europe dekat